Memang sangat kecil, macam korang pegang sebongkah besi. Full mak. Dekat tangan aku ada satu kotak ni yang dipanggil sebagai Mac Mini. So basically dia macam CPU kan, let's say CPU kan. And kalau let's say kalau korang nak baru berkecimpung dekat dalam Mac punya ekosistem, let's say kalau korang tak nak invest ke MacBook, which is harga dia at least 5 lebih, 2,000 lebih je korang dah boleh dapat ni. So basically monitor, keyboard, mouse korang kena beli sendirilah. Ini dia punya main engine dia. Memang kecil gila. Jom kita unboxing. So dia punya kotak dia petak macam ni, nampak? Ada tulis Mac, ada tulis mini kat sini. So aku punya spek ni 16GB RAM, 256GB storage. So ni model yang paling basic. And dia pakai M4 chip tau. Dia punya basic dia tak basic sangat lah. Dia agak power. Memang power gila. Sebab aku selama ni aku pakai MacBook Air M2. So basically aku edit video semua pakai tu. And so far tak jadi masalah. And ini aku nak letak dekat macam, aku dah ada monitor, aku dah ada keyboard, aku dah ada mouse. So aku tinggal nak beli ni je. Basically kalau beli PC pun actually lagi mahal tau. And dia makan ruang, dia besar, dia panas. Yang ni sebab dia pakai prosesor M4, dia lebih sejuk and lebih senyap. Jom kita unboxing dulu. So macam biasalah, unboxing sama-sama kan. So korang koyak macam ni. Mana ni? Oh macam tu je lah, tak payah koyak pun tak apa. Lepas tu korang buka bawah macam ni. Okay. Let's buka kotak dia. So kotak dia buka macam oh, okay, dalam kosong. Basically dalam tak ada apa-apa pun. And dah belum apa-apa dah. Ada habuk. Macam ni lah kotak dia, nampak? So ni dekat dalam. Besar tapak tangan aku je. But yang ni kita tolak tepi dulu. Aku nak tengok apa lagi ada kat dalam. Okay. Ada macam ni. Ada dia punya power plug, ada kabel. Dia punya kabel dia buat dari fabric, which is nice. Tengok ni. Memang kemas gila dia balut. Okay, tak ada apa pun. Nothing much. Okay, tak apalah, halang kan. Aku nak buka sekali lah, tengok macam mana rupa kabel dia. Uyo. Okay, solid. Nampak solid gila, nampak? Macam kain-kain gitu. Oh, ni cucuk kat plug. Lepas tu ini cucuk ke Mac Mini terus. Memang straight to the point. Mantap. Lepas tu dekat dalam kita ada, nampak ni. Apa ni? Okay. Another instruction manual dengan, and kita tak baca pun actually. Ni pun tolak tepi. Aku tak nak tengok. So that's it. Ini kotak kosong. Memang nothing here. Kita ada power cable. Lepas tu kita ada Mac Mini itself. Jom kita buka ni pula. So kat belakang. Ni macam ni lah rupa dia. Kecil gila. Sangat minimalis. And saya rasa sangat solid sangat-sangat. So buka. Nice. Buka keliling macam ni. And then buka tepi macam ni. Lepas tu, so korang dah boleh, apa ni? Oh, ni dia punya bawah dia. Letak tepi juga. Macam ni rupa dia, nampak? Macam aku pegang seketul besi. So, dekat belakang kita ada power, kita ada Ethernet. Lepas tu HDMI, lepas tu USB Type-C. Which is aku rasa Thunderbolt. Belakang ada, depan pun ada tau. Depan ada 2. Lepas tu belakang ada 3. Nice. Lepas tu ada headphone jack 3.5mm. And kalau tak silap aku, dia ada built-in speaker juga tau. So korang tengok ni bahagian bawah dia. So macam tu lah. And dia punya power button dia dekat bawah ni. So which is aku rasa ramai orang komplain kenapa power button kat bawah. Tapi aku sepanjang aku pakai MacBook, dia actually jarang sangat untuk off. So kita standby je. So macam ni lah rupa dia Mac Mini. Memang sangat kecil. Macam korang pegang sebongkah besi.
But dekat dalam memang sangatlah powerful. Macam-macam korang boleh buat. So basically kalau korang nak satu device yang sangat power, without beli CPU yang besar, macam-macam customize korang nak buat, and minimalist, so aku totally recommend Mac Mini ni. So macam biasa, bila aku dah buat setup aku, nanti aku akan tunjuk macam mana aku utilize Mac Mini ni. So apa lagi yang korang nak tanya? Jangan lupa stay tune untuk next video.